Di tangan saya sekarang ni adalah dua item Dina yang sangat famous dalam kalangan penyimpan emas. Di tangan kanan saya ni tuan-puan adalah emas yang 10 Dina. Tuan-puan boleh tengok 10 Dina ni sangat cantik, dia punya design dan dia punya berat pun ada tertulis dekat sini iaitu 42.5 gram. Yang kedua tuan-puan, di tangan kiri saya ni adalah item 5 Dina. Tuan-puan boleh tengok sangat cantik, sama je dia punya design. Yang beza dia hanyalah gram. Kalau tadi 42.5 gram, yang 5 Dina berat dia 21.25 gram. Jadi ada yang tanya saya, dia cakap, cikgu, mana lagi baik saya simpan yang 10 Dina ataupun saya simpan yang 5 Dina? Sebenarnya tuan-puan, nak yang lagi baik ni mungkin tuan-puan cakap dari sudut keuntungan. Kalau dari sudut keuntungan, tuan-puan kena tengok antara dua item ni, yang mana lagi berat, yang mana lagi mahal. Pertama sekali tuan-puan, yang 10 Dina harga dia dah dekat sampai 19,000. Manakala yang 5 Dina harga dia lebih kurang 9,000. Berdasarkan harga tadi tuan-puan, sangat confirm yang mana 10 Dina lagi bagus daripada 5 Dina. Jadi kalau tuan-puan ada duit lebih kurang RM20,000, saya sarankan ambil yang 10 Dina sekeping sebab dia lebih menguntungkan dari sudut keuntungan. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu menabung emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.